caveat ni adalah merupakan halangan. Halangan untuk melakukan apa-apa transaksi ke atas hartanah. Jadi yang saya nak ceritakan pada hari ini adalah berkaitan dengan caveat persendirian. Yang dimaksudkan dengan caveat persendirian itu adalah halangan yang dibuat ke atas tanah tersebut oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atas tanah. Kena fahamkan kat situ, halangan ke atas urusan transaksi tanah tersebut yang dimasukkan ataupun yang didaftarkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas tanah. Ingat, saya emphasize kat situ perkataan kepentingan atas tanah. Maksud dia, orang yang mempunyai kepentingan di sini, mungkin contoh katalah tuan-tuan perempuan ingin membeli sebuah rumah, katakan rumah tersebut dipegang di bawah grant individu, nombor grant tu katalah HSD 5645 PT 1045, Mukim Kajang, daerah Ulangat, sebagai contoh lah. Jadi masa tuan-tuan perempuan menandatangani perjanjian jual beli, tuan-tuan perempuan dah pun membayar deposit 10%, deposit 10% tersebut. Dan bila nak tanda tangan perjanjian jual beli tersebut, dalam perjanjian jual beli itu ada dinyatakan terma, ada dinyatakan terma bahawa anda sebagai pembeli yang telah menandatangani perjanjian jual beli berhak untuk memasukkan ataupun mendaftarkan caveat persendirian anda ke atas rumah ataupun ke atas geran tanah tersebut. Jadi bila anda membeli rumah tersebut, kenapa anda kena masukkan caveat ataupun anda perlu memasukkan caveat ke atas rumah tersebut? Contoh katalah sekarang ni anda nak beli rumah yang memang menjadi rebutan bakal-bakal pembeli yang lain, dan dalam masa yang sama penjual ni pula anda risau sebab anda tak kenal dia. Anda risau, anda tak kenal dia, anda risau kalau sekiranya penjual ni walaupun dah tanda tangan perjanjian jual beli bersama dengan anda, tiba-tiba dia ni tak berlaku jujur, dia jual pula rumah tu pada orang lain. Mungkin dia dapat tawaran yang lebih tinggi berbanding apa yang anda dah tawarkan. Mungkin yalah, ada apa-apa sebab-sebab musabab yang menyebabkan dia tak jadi nak jual rumah tu pada anda. Jadi untuk mengelakkan ataupun untuk menghalang dia daripada melakukan sebarang transaksi ke atas rumah yang sama yang anda dah beli tadi tu, maka anda berhak untuk memasukkan caveat persendirian ke atas tanah tersebut. So ini yang kita namakan hak untuk mengcaveat ataupun caveatable interest. Orang yang berkepentingan, orang yang mempunyai caveatable interest tersebut mestilah orang yang telah menandatangani perjanjian jual beli dan juga telah membayar deposit. Jadi ini biasanya bila kita nak masukkan caveat, kita perlu menandatangani borang untuk daftarkan caveat tersebut di pejabat tanah lah. Dan juga kita perlu menandatangani satu akuan bersumpah. Jadi dalam hal sedemikian, bila anda dah masukkan caveat, sebenarnya caveat tersebut akan bertahan selama 6 tahun. Maknanya dalam tempoh 6 tahun tersebut, pihak penjual ataupun tuan tanah, tuan rumah yang anda nak beli tadi tu tak boleh buat apa-apa transaksi ke atas hartanah tersebut. Nak jual kepada orang lain tak boleh, nak gadaikan kepada bank lain tak boleh, nak buat urusan pajakan pada orang lain tak boleh. Semua benda-benda tu dah di-froze kan. Apa lagi kebarangkalian yang anda boleh memasukkan caveat? Contoh katalah anda ni adalah pemilik bersama. Anda memiliki bahagian di dalam tanah tersebut yang mana mungkin ada 3 penama dalam geran. Anda salah seorang daripada penama, yang lagi 2 orang ni mungkin abang sulung ke ataupun kakak yang nombor 2 ke, yang tengah tu anda ni anak bungsu. Anda risau kalau sekiranya abang sulung ataupun kakak ni nak jual pula tanah tu kepada orang lain. Jadi anda pun memasukkan caveat untuk menjaga hak dan kepentingan anda. Sebab apa? Bila grant tu ada nama anda, maka anda sebenarnya ada hak dan kepentingan, dan anda dibenarkan untuk memasukkan caveat ke atas tanah tersebut. Dan kalau misal kata nak jual tanah tersebut pun, sebenarnya kalau anda tak masukkan caveat pun, dia tak boleh nak jual sewenang-wenangnya tanpa mendapat kebenaran ataupun persetujuan daripada anda. Sebab anda perlu menandatangani perjanjian jual beli itu bersama dengan mereka, sebab anda salah seorang penama yang ada dalam grant. Katalah kalau misal kata nama anda tak dinyatakan dalam grant lah, katakan nama anda tak dinyatakan dalam grant. Urusan mentadbir pusaka, katalah tanah tu asalnya tanah milik arwah ibu kita, ibu anda tu dah meninggal, jadi dah buat permohonan untuk mentadbir pusaka, dan nama dalam grant tersebut terletak ataupun diletakkan abang anda sebagai pentadbir. Jadi kalau anda nak protect hak anda, anda juga boleh memasukkan caveat ke atas tanah tersebut.
Itu kalau sekiranya anda sebagai pemilik berkepentingan yang nama anda tidak dinyatakan di dalam geran tersebut. Okey, dan nama dalam geran tu hanya ada nama abang yang mana dia adalah sebagai pentadbir. Jadi tak ada masalah. Anda pun boleh masukkan caveat.